Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita dapat sama-sama bersua dan bertemu untuk menyambung bacaan kitab kita. Kita sampai kepada muka surat yang ke-59, hadis yang ke-23. Menziarahi orang sakit. Hari ini Nabi SAW nak cerita kepada kita tentang amalan-amalan yang akan menyebabkan kita ni dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Di antaranya adalah menziarahi orang sakit. Menziarahi orang sakit ni, para hadirin sekalian, merupakan salah satu daripada hak yang kita kena tunaikan di antara kita orang Islam yang sesama akidah. Menziarahi orang sakit ini adalah salah satu daripada hak umat Islam di kalangan kita. Orang yang beriman ni, kata Nabi SAW, orang Islam ni, sesama Islam ni, dia ada 6 hak yang dia kena tunai. Nabi bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun bil ma'ruf. Nabi kata, hak sesama Islam ni ada 6 yang kita kena tunai. Saya dengan tuan-tuan ada 6 hak yang saya kena tunaikan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan dengan saya ada 6 hak yang tuan-tuan kena tunaikan. Yang pertama, Nabi kata, yusallimu alaihi idza laqiyahu. Bila mana berjumpa sesama Islam, berikanlah salam. Nabi suruh. Kita berjumpa di kalangan kita, kita panggil salam, Assalamualaikum. Yang kedua, Nabi kata, wa yujibuhu idza da'ahu. Bila mana sahabat kita ini, saudara sesama Islam kita ini, menjemput kita, perkenankan jemputan dia. Dia jemput kenduri dan jamuan ke apa ke, terimalah, perkenankan jemputan dia, Nabi kata. Yang ketiga, Nabi kata, wa yushammithu idza atasa. Bila mana sahabat kita, saudara sesama Islam kita ini bersin, kita tashmid kepada dia dengan menyebutkan yarhamukallah bagi orang lelaki, yarhamkillah bagi orang perempuan.
3. Yang keempat, Nabi kata, wa ya'uduhu idza marida. Bila mana dia sakit, ziarahlah dia. Ni yang kita nak baca hadis pada tengah hari ni. Yang kelima, Nabi kata, wa yatba'u janazatahu idza mata. Bila mana dia mati, iringkanlah jenazah dia ke kubur. Dan yang keenam, bila mana dia meminta nasihat kepada kamu, fansah lahu, maka nasihatlah untuk dia. Ada 6 semua. Yang pertama, bila berjumpa panggil salam. Yang kedua, bila mana dia jemput, perkenankan jemputan dia. Yang ketiga, Nabi kata, bila mana dia bersin, tashmidlah atas bersin dia, yarhamukallah. Dia bersin, alhamdulillah, kita sebut yarhamukallah. Tapi dia sebut alhamdulillah dulu lah. Kalau dia pun tak sebut, dia ada sebut lah. Dia pun bersin, piang, excuse me, dia kata, dia tak payahlah. Ada orang pula dia bersin, dia bukan sebut alhamdulillah, excuse me, I'm sorry. Yang keempat, bila mana dia sakit, ziarahlah dia. Yang kelima, bila mana dia mati, iringkanlah jenazah dia ke kubur. Dan yang keenam, bila mana dia minta nasihat, nasihatlah dengan penuh keikhlasan kita kepada dia. Hadis ni Nabi nak cerita salah satu daripada hak yang kita kena tunaikan menziarahi orang sakit. An Thawban radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal muslima idza 'ada akhahu al-muslima lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a, rawahu Muslim. Artinya daripada Thawban radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya seorang Muslim apabila menziarahi saudara se-Islamnya yang sakit, Nabi kata daripada Thawban radhiyallahu anhu, kita baca hadis ni tuan-tuan, kadang-kadang kita jumpa perkataan radhiyallahu anhu. Ni saja, yang ni bukan ada pun sekadar penambahan maklumat saya. Kadang-kadang kita baca hadis, kita jumpa radhiyallahu anhu, dan kadang-kadang kita jumpa radhiyallahu anhuma. Ada orang tanya, apa beza di antara radhiyallahu anhu dengan radhiyallahu anhuma? Apa beza? Kadang-kadang kita baca radhiyallahu anhu, kadang-kadang kita baca radhiyallahu anhuma. Ada kadang-kadang kita baca radhiyallahu anha. Kalau radhiyallahu anha, yang meriwayatkan hadis itu orang perempuan. Contoh, kita kata contoh, an Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah tu perempuan, kita baca radhiyallahu anha. Kalau lelaki, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ataupun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lelaki. Kalau perempuan anha, kalau lelaki anhu. Mai pula kalau kata lelaki, apa nama dia, radhiyallahu anhuma, yang meriwayatkan hadis tu pun sahabat Nabi, yang bapa dia tu pun sahabat Nabi. Contoh, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah anak Sayyidina Umar tu pun sahabat Nabi, bapa dia Sayyidina Umar pun sahabat Nabi. Kalau radhiyallahu anhu sahabat lelaki, radhiyallahu anha perempuan. Baik. An Thawban radhiyallahu anhu, Thawban sajalah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia kata, innal muslima idza 'ada akhahu al-muslima. Nabi kata, sesungguhnya seseorang yang Islam itu, Muslim itu, apabila ia menziarahi saudara se-Islamnya yang sakit, senantiasalah dia berada di dalam memetik buah-buahan syurga sehingga dia pulang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Keterangan, menziarahi orang sakit merupakan
salah satu daripada tanggungjawab sesama manusia. Yang saya kata tadi, tanggungjawab hak yang kita kena tunai tu. Ia melambangkan akhlak mulia. Para malaikat akan berdoa kepada orang yang pergi menziarahi pesakit. Selain itu, ziarah juga dapat melahirkan rasa simpati kita kepada mereka yang sakit. Yang empat benda kita dapat bila mana kita ziarah orang sakit, disebut oleh penyusun kitab kita ni. Ada 4. Bila mana kita ziarah orang sakit, kita dapat 4 benda. Yang pertama, kita dapat melunaskan tanggungjawab kita sesama Islam. Selesai. Yang kedua, kita pula dapat menzahirkan dan menunjukkan akhlak mulia kita, bersimpati dengan orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pergi ziarah orang sakit ni, kita nak melahirkan rasa simpati kita. Kita nak tunjuk kepada mereka bahawa kita ni bersama dengan mereka. Simpati. Kita pergi ziarah orang sakit yang sedang diuji oleh Allah. Kita pergi bagi tahu dekat dia, aku bersama dengan hang, aku bersama simpati dengan hang. Yang ketiga, kita ni pula dapat doa daripada malaikat. Kita mendapat doa daripada malaikat. Bila mana kita ziarah pesakit, malaikat mendoakan kita. Kita mendapat doa daripada para malaikat al-muqarrabun. Yang keempat, kita ni pula dapat menzahirkan rasa simpati kita kepada dia. Pesakit juga akan merasa terhibur. Yang kelima, dengan kunjungan itu dan penyakitnya juga akan berangsur-angsur hilang. Cuma saya nak sentuh sikit dah sebelum saya terlupa ni, bila teringat ni. Kita bila ziarah orang sakit ni, para hadirin sekalian, bukan dalam setiap masa dan keadaan orang yang sakit itu boleh menerima kunjungan kita. Yang ni kena ingat. Bukan pada setiap masa, bukan pada setiap ketika kita ni boleh menziarahi orang sakit dan orang sakit tu boleh menerima kehadiran kita. Bukan setiap masa. Ada masa dan ada ketika orang sakit tu boleh menerima kehadiran kita. Dan ada masa dan ketika orang sakit tu dia tak boleh menerima kehadiran kita. Ada waktu orang sakit ni dia boleh menerima kehadiran kita. Ada waktu dia tak boleh terima kehadiran kita. Sebab tu kita nak ziarah orang sakit ni, jangan sah-sah dengar dia sakit, kawan kita sakit, kita terus ziarah. Jangan. Tengok dulu. Bila kawan kita sakit, berhubung dengan ahli keluarga dia yang terdekat, isteri dia ke, ayah dia ke, kalau dia masih ada ayah, kalau dia pun dah anak-anak besar, anak-anak dia ke. Tanya ayah, macam mana, boleh ke? Boleh terima tetamu ke tak? Dia kata, minta maaf pakcik, ayah, uncle, ayah tak boleh terima tetamu lagi. Buat masa sekarang ni, ayah tak bersedia nak menerima tetamu lagi. Sorry, uncle. Ayah belum bersedia untuk menerima tetamu lagi. Jangan ada ziarah. Sebab ada orang sakit, kadang-kadang dia nak kepada ketenangan. Dia tak mau duk serabut-serabut kita, duk pergi pula, duk menyembang macam-macam lah. Kawan dah lah kena kanser tahap 4. Tuan-tuan pergi pula duk ulas pasal pilihan raya Negeri Sembilan. Tak keserabut kawan. Tak kena. Ada juga dalam kitab dia kata, ada juga dalam kitab ni pandangan lah, pandangan yang kata lah. Ada pandangan juga kata, bila sakit ni penggali kubur ni tak apa digalakkan untuk ziarah orang sakit kronik. Ada juga lah di sana, walaupun perbahasan ada yang kata tak setuju dan sebagainya lah. Tak apalah, cuma saya nak abang pencambahan. Ni sekadar pencambahan ya. Ada juga pandangan kata penggali kubur tak apa nak digalakkan lah. Yang ni bergantunglah kepada keadaan kita ni. Yang keduanya, kita bila nak ziarah orang sakit ni, kalau yang sakit tu perempuan, orang lelaki ni kalau boleh, bagilah dia tu dalam keadaan sempurna, penutup aurat dia baru kita ziarah. Ataupun sama ada yang sakit tu lelaki, hak nak ziarah tu wanita, isteri kita ke, siapa ke, pastikan yang sakit tu bersedia menerima dan keadaan auratnya tertutup.
Orang sakit ni dia tak berapa nak fikir dah masalah aurat ke dan sebagainya, dia tak berapa nak fikir dah. Kita yang sihat ni kena fikir. Orang yang menziarahi pesakit dianjurkan memilih kata-kata yang dapat memberi semangat, menghiburkan dan melunakkan hati pesakit. Bila kita ziarah orang sakit, kita digalakkan menggunakan perkataan-perkataan. Kita menggunakan bahasa yang boleh menggembirakan pesakit. Jangan kita pula duk bagi serabut pesakit. Kita yang pergi ziarah pesakit, guna bahasa-bahasa yang boleh memberikan pesakit itu rasa seronok. Bila cerita benda-benda yang boleh meningkatkan balik, memulihkan semula semangat dia yang telah hilang tu, menghiburkan, tunjukkan simpati kita kepada pesakit dengan menyentuh dahinya atau memegang tangannya sambil bertanya bagaimana keadaan dirinya. Janganlah berziarah dengan mengambil masa yang terlalu lama kerana ditakuti mengganggu keselesaan pesakit. Pergi ziarah tu pula jangan duduk lama tuan-tuan. Ni duduk macam tak mau balik. Sampai anak kawan tu tanya, pakcik tak mau balik ke? Tanya pula dia duduk situ. Dia tanya pula, ayak-ayak tak ada. Orang ni main lama dah. Kawan dah lah tak sihat. Dapur tak bersedia. Kita pula pergi rumah dia nak mencekik, mentekan darah dia. Tak sesuai. Cari benda-benda yang sembang, dia boleh rasa terhibur. Cerita balik zaman-zaman kenangan kita yang lucu-lucu dulu ke. Cerita balik, ingat tak dulu ni masa mula-mula kerja ni apa. Ceritalah kenangan kita dengan dia. Dia boleh ingat. Cerita benda-benda yang seronok. Agar selama mana kita bersama dengan dia, dia boleh hilang sebentar masalah dia tu. Dia boleh lari, fokus daripada dia duk fokus masalah sakit dia tu kepada masalah, kepada benda yang gembira ni. Antara amalan yang elok diajarkan kepada pesakit ialah membaca 3 surah. Ini amalan tuan-tuan boleh buat. Bila kita ziarah orang sakit, kita ajak dia 3 surah. Yang pertama surah Al-Ikhlas, Qul huwallah. Yang kedua Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian buat apa dia? Pesakit itu menghembuskan nafasnya ke atas 2 tapak tangan dan menyapu kepada seluruh badan untuk mendapatkan keberkatan daripada bacaan itu. Kita bukan jadi tok bomoh, bukan jadi perawat dak. Kita pergi dekat dia, kita kata, itu ni aku dengar ustaz mengajar. Ustaz kata bila sakit hang baca dekat tapak tangan hang. Hang bacalah pertama qul huwallah sampai habis. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Muih puang. Hang baca pula qul a'udzu birabbil falaq. Habis puang. Muih. Yang ketiga qul a'udzu birabbin nas sampai minal jinnati wan nas. Muih. Ambil tu sapu dekat badan kita. Sebab apa? Nak mengambil keberkatan daripada bacaan itu. Ni yang pertama lah. Yang ni yang pertama tuan-tuan boleh buat. Siapa dia yang buat benda ni? Orang yang sakit. Samalah dengan kita yang sakit pun tuan-tuan. Ni di antara amalan untuk penawar. Tuan-tuan sakit gigi. Saya nak ajak tuan-tuan sakit gigi. Baca 3 surah ni mui. Tuan-tuan letak kat tempat sakit. Ya Allah, dengan keberkatan 3 surah dalam Al-Quran ni, aku mohon kepadamu ya Allah, sembuhkanlah, ringankanlah penyakit aku. Sapu tarik. Baca pula, tak sapu tarik. Tapi kita ni nak yakin dengan tak yakin, dua tu lah. Makan ubat kita yakin, baca doa kita tak yakin. Bila tak yakin benda nak jadi macam mana tuan-tuan? Selain itu, penziarah juga disunatkan berdoa kepada pesakit. Kita pula yang pi ni boleh doa pula. Orang yang sakit tadi dia baca 3 surah. Kita yang pergi ziarah pula baca doa ni. Antara doa yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi ajak, Bismillahirrahmanirrahim. La ba'sa tahurun insyaAllah. Maknanya apa dia? La ba'sa tahurun. Tidak ada apa-apa yang membahayakan kamu, insyaAllah. Dan kamu ni akan sembuh insyaAllah. La ba'sa tahurun insyaAllah.
Tuan-tuan, meh, sama-sama tuan-tuan baca dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Maknanya mudah-mudahan penyakit hang ni tak ada apa-apalah yang berbahaya, tak ada apa-apalah yang memudarat, dan insya-Allah hang ni akan sembuh. Tu maknanya. Baginda juga mengajarkan kita membaca doa ni sebanyak 7 kali. Patut 7 kali. 7 kali pula kita baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, pemilik arasy yang agung, mudah-mudahan dia menyembuhkan kamu. 7 kali tuan-tuan. Mari kita ulang 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Maknanya aku memohon kepada Allah yang maha agung, pemilik arasy yang agung, mudah-mudahan Allah menyembuhkan kamu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Di samping berdoa kepada pesakit, mintalah pesakit itu juga berdoa kepada kita. Kita berdoa dekat dia, lepas tu kita minta dia doa balik kepada kita. Sebab apa? Kerana doa orang yang sedang sakit itu mustajab. Orang yang sedang diuji oleh Allah ni doa dia mustajab. Antara ujiannya adalah diuji dengan sakit. Kita pergi dekat dia, kita kata, hang berdoa-doalah kepada aku lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati aku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan aku di samping aku berdoa kepada hang. Wallahu a'lam. 155 dah. InsyaAllah kita akan baca pula tajuk yang akan datang. Kaya jiwa dan tidak meminta-minta kepada manusia. Ini juga di antara amalan yang kita boleh lakukan, yang Nabi SAW suka. Nabi suka apa dia? Kita ni Islam minta. Saya nak beritahu kat tuan-tuan. Islam minta kepada kita, yang pertama, bila mana kita ni kaya, jadilah manusia yang pemurah. Islam nak. Bila kita senang, kita kaya, kita jadi manusia yang pemurah. Bila mana kita diuji dengan kesusahan, jadilah manusia yang bermaruh. Jangan kita suka duk cerita masalah kita kepada orang. Jangan kita suka menjadi orang yang suka meminta-minta kalau benda tu tidak ada keperluan yang mendesak. Jangan. Sebab apa? Kita jadilah manusia yang bermaruh. Bila senang, jadilah manusia yang pemurah. Bila mana susah, jadilah manusia yang bermaruh. InsyaAllah kita akan baca bab itu pada kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlanjur kata. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap.